Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di belakang saya adalah Gunung Kinabalu, iaitu gunung tertinggi di Malaysia yang memiliki ketinggiannya 4 kilo lebih kurang dari paras laut. Tapi tahukah anda, dalam Islam ataupun dalam sirah memiliki 3 gunung yang sering diceritakan dalam sirah dan juga satu tanah tinggi. Yang pertama adalah Gunung Nur ataupun Jabal Nur, iaitu tempat baginda Nabi SAW menerima wahyu yang pertama. Jaraknya lebih kurang 3 km daripada Kaabah dan juga ketinggiannya hanya 600 daripada paras laut. Yang kedua adalah Gunung Sur. Padanya terdapat Gua Sur, iaitu tempat penyembunyian baginda Nabi SAW berserta dengan Abu Bakar ketika proses penghijrahan. Kedudukannya lebih kurang dalam 7 kilo daripada Kaabah dan memiliki ketinggian hanya 750 meter daripada paras laut. Yang ketiga adalah Gunung Uhud, iaitu di mana berlakunya perang Uhud. Kedudukannya adalah 5 km daripada Masjid Nabawi dan ketinggiannya adalah lebih kurang 1 km daripada paras laut. Dan yang keempat adalah tanah tinggi, iaitu tanah tinggi Taif. Kedudukannya adalah lebih kurang 87 km daripada kota Mekah dan 447 km daripada kota Madinah. Ketinggiannya pula adalah 1800 meter daripada paras laut. Jadi sekadar itu saja perkongsian kita pada kali ini. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Jangan lupa jemput follow saya untuk perkongsian sirah yang lebih menarik. Wallahu a'lam.